What's up Bobo fans, apa khabar? Hari ni saya nak review buku komik Bobo Boy Galaxy, Kembara ke Angkasa. Yeah! Buku komik Bobo Boy Galaxy, Kembara ke Angkasa ini merangkumi 4 episod daripada wujud animasi ya. So, spoiler alert. Siapa-siapa yang tak tengok lagi episod 1, 2 dan juga 3 dan 4 yang tak keluar lagi di TV, anda boleh stop sebab kalau anda tak mau spoiler. Tapi kalau anda tak kisah apa yang akan keluar dalam episod 3 dan 4, iaitu akan ditayangkan hari ini episod 3, okey, anda boleh teruskan. So, spoiler alert ya. Yeah. Okey, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok buku ini ya. Okey, kita tengok dia punya cover. Buku ni hardcover ya. Keras, which is bagus lah kalau kita nak buat untuk collection kan. Ok, kat sini ada tulis Monster Bobo Boy Galaxy, Kembara ke Angkasa, jilid 1. So dia ada, tak tahu total berapa jilid, tapi satu jilid, satu buku ada 4 episod setakat ni lah. Ok, kat sini kita boleh tengok ada Bobo Boy, Yaya, Ying dan juga Gopal dan Ochobot upgrade. Kat mana? Fang mana? Kenapa Fang tak ada? Pelik. Tak apa, kita tengok kat belakang pula. Wow, Bobo Boy kuasa 3 ya. Bobo Boy angin, Taufan ke angin? Saya lupa. Bobo Boy tanah dan juga Bobo Boy halilintar. Superhero bumi kembali. So dekat sini dia cakap Power Sphera, sekumpulan robot yang mampu menganugerahkan kuasa luar biasa, sentiasa menjadi sasaran pemburu-pemburu Power Sphera sejak dulu lagi. Ni geng-geng otak kotak-kotak, tokatak, saya lupa. Okey. Oleh itu, satu organisasi rahsia yang dinamakan TAPOPS, Trackers and Protectors of Power Spheres, yang diketuai oleh Komando Chichiko ataupun Kokochi, berusaha mencari dan menyelamatkan kesemua Power Sphera bagi mengelakkan kuasa-kuasa ini jatuh ke tangan yang salah. Okey. Dalam buku komik Bobo Boy Galaxy, Kembara ke Angkasa, Bobo Boy dan rakan-rakan memulakan pengembaraan mereka ke angkasa bagi mencari dan menyelamatkan Power Sphera. Okey, kat sini kita boleh tengok dia punya. Saya beli di Popular ya. Ada barcode Popular. Harga dia RM19.90. Bobo Boy Galaxy, Kembara ke Angkasa, harga Semenanjung. Kalau harga Sabah Sarawak saya tak pasti ya. Ini ada website Monster, www.monster.com. Okey, kat tepi dia, kat sini ada tulis, ada gambar Bobo Boy ya. Vol 1 Bobo Boy Galaxy, Kembara ke Angkasa daripada Monster. Jadi, seperti yang saya cakap tadi, anda boleh dapatkan buku ini di mana-mana kedai buku, termasuklah Popular. Saya beli di Popular, harga dia RM19.90. Bagi yang masih tak jumpa, mana buku ni tak jumpa-jumpa, anda boleh pergi ke website monster.com dan beli online sahaja. Dan pada rakan-rakan di Indonesia, anda juga boleh buat begitu. Anda boleh terus order online. Yeah. Okey, jom kita tengok kandungan dalam dia. Serap pertama, kosong. Serap kedua, kat sini tulis hak cipta terpelihara kat atas ni. Maaf ya kalau tulisan kecil tak nampak, saya boleh bacakan je. Dan sini semua dia beritahu pengarah kandungan Nizam Razak, pengarah penerbitan Safwan Karim. Semua orang yang terlibat ya kat sini. Bobo Boy Galaxy. Okey. Next page. Terlepas. Okey. Wow, kat sini ada gambar Tok Aba punya kafe. Kandungan episod 1, ada episod 23, episod 2, 3 dan 4. Okey. Wow, character design Bobo Boy. Cantik lah. Smart lah kan design baru ni kan. Memang terbaik lah Monster.
Okey, dia kata kat sini, maaf tak nampak ya, Bobo Boy tinggal di Pulau Rintis bersama Tok Aba dan rakan-rakan power sphere-nya Ochobot. Dia mendapat kuasa manipulasi elemen dan ini membolehkannya mengawal elemen seperti angin, tanah dan petir. Kuasa Bobo Boy juga sangat istimewa kerana dia boleh berpecah menjadi 3 dengan setiap satunya mengawal elemen yang berlainan. Topi berwarna oranye dengan berlogo petir menyerupai huruf B di topi Bobo Boy sangat istimewa kerana ia adalah pemberian dari bapa Bobo Boy. Ni satu benda yang baru. Sebelum ni tak pernah sebut bapa dia, mak dia pun. Bobo Boy tidak pernah menanggalkan topi ini walau apa juga keadaan. Bagus lah, terlekat di kepala ya. Okey, kat sini dia punya karakter design dia. Bobo Boy tanah, Bobo Boy petir dan Bobo Boy angin. Okey, dilukis oleh Nina, lukis dia. Okey, kat sini tulis Bobo Boy Galaxy Kembara ke Angkasa. Dan kat sini kita boleh nampak gambar Yaya, Gopal, Bobo Boy dan Ying, chibi version ya, versi comel. Okay, next page. Gopal dilukis oleh Nina juga. Okay, 2 jenis karakter design dia, baju hijau dan baju kuning. Okay, kat sini dia cakap Gopal, kawan baik Bobo Boy yang sentiasa bersama di saat susah dan senang. Gopal mempunyai kuasa manipulasi molekul, tetapi oleh kerana Gopal sangat suka makan, Gopal lebih gemar memilih menukarkan objek menjadi makanan. Kuasa Gopal yang unik ini akan menjadi lebih kuat apabila dia dalam keadaan takut. Kuasa dia boleh tukar macam-macam tapi dia pilih untuk tukar jadi makanan. Okey, next adalah Yaya. Wah, makin cun ya. Dilukis oleh Nina. Yaya ialah jiran kepada Tok Aba. Jangan tertipu dengan sifat lemah lembutnya kerana Yaya sebenarnya seorang yang sangat tegas. Disebabkan personalitinya, Yaya mempunyai kuasa manipulasi gravity. Ini membuatkan Yaya menjadi kuat dan mempunyai keupayaan untuk terbang. Nice ah, kuasa dia macam Superman. Okay, next. Okay, Ying. Ying adalah seorang gadis yang ceria yang merupakan kawan karib kepada Yaya. Mereka sering bersaing dalam apa juga aspek, namun itu tidak pernah menjejaskan persahabatan mereka. Ying mempunyai kuasa manipulasi masa dan membolehkannya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan pantas. Okay, dilukis oleh Nina juga. Ini 2 jenis kostum berbeza. Okay, next kita ada Chichiko, Komander Kokochi. Dilukis juga oleh Nina. Okay, Komander Kokochi adalah ejen dari organisasi rahsia bersama Tapops, Tracker and Protector of Power Spheres. Okay, macam tapau lah pula. Tugas utamanya adalah menjejak Power Sphere yang hilang sebelum ia dijumpai oleh kumpulan penjejak jahat. Okay, fizikalnya yang kecil memudahkan proses penyamaran kerana penjahat selalu menganggapnya sebagai lemah dan tidak berpengaruh. Bagus ya. Okay, ini dia design dia, baju Commander. Ini kenapa ada rambut ni? Okay, penyamaran. Okay, next. Tok Aba Tok Aba adalah Datuk Bobo Boy dan juga penduduk asal Pulau Rintis. Tok Aba dikatakan agak mahir dalam penciptaan dan memperbaiki peralatan mekanikal yang rosak. Engineer dia ni. Tetapi akhirnya beliau memilih untuk membuka kafe Tok Aba Kokotiam. Tok Aba sangat terkenal hingga menjadi buruan makhluk yang bernama Adudu. Okey, dilukis oleh Nina. Tok Aba.
Okey, Ochobot. Ochobot adalah Power-Sphera generasi ke-9 yang baharu saja di naik taraf. Ochobot menjadi kawan rapat Boboiboy setelah dia diselamatkan oleh Boboiboy secara tidak sengaja. Ochobot kini membawa kuasa teleportasi yang dipindahkan dari Power-Sphera generasi pertama, iaitu Kelangkabot. Okey, Ochobot ni pula dilukis konsep dia oleh Zamri, tapi dilukis oleh Nina. Kita tengok orang jahat pula. Adudu adalah makhluk asing dari planet Atata 3. Misi Adudu pada mulanya ialah mencari sumber tenaga alternatif yang kuat untuk dibawa pulang ke planet asal. Apabila tiba ke bumi, Adudu mendapati sumber tenaga Koko adalah sumber tenaga yang berpotensi, dan sejak itu sentiasa cuba merampasnya dari kedai Tok Abah kerana ramuannya yang istimewa. Dilukis oleh Nina. Next. Oh, spoiler alert, tak muncul lagi ya. Kaktus ialah haiwan yang merupai kucing yang tinggal di planet Gurunda. Ia boleh menyamar menjadi pokok kaktus dengan menanamkan dirinya dalam tanah dan hanya mengeluarkan ekornya untuk menipu pemangsa dari mengganggunya. Oh, comel lah kucing ni. Kucing planet Gurunda. Siapa suka kucing di sini? Dilukis oleh Fakiz Adnan. Okay, next. Captain Lanun. Oh, ni yang jahat yang first, yang episode pertama kita nampak tu kan, yang cuba merampas motorbot. Captain Lanun adalah salah seorang pemburu Power-Sphera yang menangkap Power-Sphera untuk kepentingan peribadinya sendiri. Dia sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Separuh daripada anggotanya dinaik taraf dengan teknologi robotik. Kita boleh tengok tangan dia. Separuh badan dia robot, half cyborg. So dia dilukis oleh Pokcik Fingernails. Dia macam Kamen Slashers. Dia ada fingernails. Okay, kat sini design yang lain. Oh, ni apa ni? Muka dia. Kalau tengok lebih dekat, sorry ya kalau blur. Muka dia orange tanpa muka. Ini yang full ya. Okey. Nak lebih jelas lagi, belilah komik ini. Next. Pirate Minion. Iaitu orang-orang bawahan Captain Lanun ya. Kat sini kita tengok ada banyak-banyak jenis. Satu mata, pakai topi, pakai dia punya kain kat atas. Lepas tu ni ada dua tangan robot, tangan berbeza ya. Okey, dia dilukis oleh Arid Todd Frogs. Watak-watak Pirate Minion digunakan sebagai konco-konco Ketua Lanun Angkasa, Captain Lanun. Okey. Oh, ini versi yang hebat Mungkin dia akan transform bentuk ini di episod akan datang. Kita tak tahu ya. Okay, next. Probe ialah robot suruhan Adudu yang setia. Adudu menjumpai Probe di tempat pembuangan sampah dan membagi Probe hingga ia boleh berfungsi dengan baik. Walaupun ia hanyalah robot prototype yang gagal, ia masih mempunyai kebolehan untuk bertukar menjadi mod robot yang dipanggil Super Probe. Okay. Konsep oleh Safwan dan dilukis oleh Nina. Next kita tengok Motorbot. Okay. Motorbot adalah Power-Sphera yang diperkenalkan pada episod kali ini sebagai ahli Tapops bersama Chichiko dan dilukis oleh Fakiz Adnan. Okay. Bellbot, Power-Sphera yang memberi kuasa pembesaran kepada kaktus. Okay, kita tengok sini. Macam kenal je design ni ya. Dilukis oleh Fakiz Adnan. Okay, kita tengok kaktus tadi siapa ya? Kaktus, oh ini dia, kucing ni. Kaktus tadi dia kata apa?
Power Sphere yang memberi kuasa pembesaran kepada kaktus. Oh, dia boleh bagi kaktus ni jadi besar. Siapa yang guna nanti ya? Okey. Next. Oh, banyak spoiler baru ni kan. Penduduk Gurunda. Penduduk Gurunda menyerupai pokok kaktus sesuai dengan planet mereka yang dipenuhi dengan gurun panas. Makhluk tumbuhan kaktus ya. Kita tengok karakter design dia. Tak tahu siapa lagi. Ini orang tua. Dan dia dilukis oleh Fakiz Adnan. Okey. Raksasa Gurunda. Bentuk macam platypus ya. Comel betul. Raksasa Gurunda mempunyai raksasa besar. Raksasa Gurunda merupakan raksasa besar yang menghuni di planet Gurunda. Ia mempunyai seekor anak kecil yang masih di dalam telurnya. Ketika dia memburu mangsanya, raksasa ini akan menyelam ke dalam pasir untuk menyelinap ke bawah mangsanya. Ia juga mampu mengeluarkan duri-duri dari badannya. Oh, okey. Dan ni kita boleh tengok anak dia. Comel. Dilukis juga oleh Fakiz Adnan. Okay, next. Jam kuasa. Jam kuasa Boboiboy juga di-upgrade dan diubah sesuai reka bentuknya di dalam Boboiboy Galaxy. Dilukis oleh Hairi Hashnan. Okey, ini warna-warna yang ada. Merah, biru, kuning dan juga biru juga di sini, biru tua. Okey. Jam kuasa Yaya. Oh, ni jam kuasa Yaya memberikan kuasa manipulasi graviti kepadanya. Oh. Cium cium cium. Dia punya efek dia. Dilukis oleh Hilman Muhammad. Oh, smart lah. Okay, next. Ini Ying pula ya. Kuasa Ying untuk mengawal masa akan menggunakan banyak tenaga. Ia akan kehabisan jika bar di jam tangan kuasa ini mencecah tahap rendah. Okey. Dan ini karakter, ini design dia. Macam color. Wow. Dilukis oleh Hilman Muhammad. Okay, next. Kapal angkasa. Kapal angkasa Adudu digunakan untuk meneroka galaksi dengan pantas bagi memenuhi impiannya untuk menjadi pemburu Power Sphere yang terkenal. Dilukis oleh Hilman Muhammad juga. Ini Chichiko Adudu punya. Nah, ini bawah ni adalah Chichiko punya, iaitu Commander Chichiko menggunakan kapal angkasa Tapops untuk misi-misi menyelamatkan Power Sphere di seluruh galaksi. Konsep oleh Zamri, dilukis oleh Fakiz Adnan. Okay, next. Ini adalah bas pengangkutan. Ini merupakan transportasi awam yang digunakan untuk para pengunjung planet untuk mendarat. Oh, ini bas dia ya. Ya, kita boleh tengok konsep-konsep. Okey, ini kapal Lanun angkasa ini mampu bergerak laju dan digunakan untuk tujuan jahat mereka. Okey, ini kapal Kapten Lanun ya. Both bas dan kapal adalah dilukis konsep oleh Zamri. Untuk kapal angkasa Lanun ni konsep oleh Zamri, tapi dua-dua adalah dilukis oleh Fakiz Adnan. Okey. Kampung penduduk Gurunda. Oh, ini dia punya rumah dia orang ya. Ada color koko, putih ada. Nama kampung ni apa ni? Kak Toy ya. Mungkin dia beri perkataan cactus. So Kak Toy. Di sinilah para penghuni Gurunda menetap. Penduduk Gurunda memilih kawasan berbukit sebagai tempat kediaman mereka kerana ia merupakan tempat yang strategik dari segi keselamatan dan sesuai untuk dihuni. Bangunan yang dibina menyerupai bentuk kaktus sesuai dengan rupa bentuk penduduk di sini. Di perkampungan Kak Toy inilah di mana Boboiboy menolong para penduduknya dari ancaman raksasa yang mengamuk di kampung ini. So saya
Saya rasa raksasa yang mengamuk itu adalah tak lain dan tak bukan, berkemungkinan raksasa Gurunda ya. Tak tahu sebab apa dia mengamuk. Mungkin ada orang curi anak dia, telur anak dia kan. Okay, next. Stesen minyak sektor G14 G14 dilukis oleh Hilman Muhammad. Oh, ni tempat yang masa dia menyamar kan. Okey, walaupun berperanan sebagai tempat perhentian para pengembara galaksi yang kerap dikunjungi, stesen minyak ini sudah lama terbiar. Tetapi terbengkalainya hanya diketahui oleh segelintir pihak. Stesen minyak di sektor G14 inilah yang dilawat Boboiboy semasa disyaki tempat penculik motorbot akan berhenti. Ya, betul. Okey, ini. Okey, episod pertama. Wah, Boboiboy tengah baca buku, bukan, Boboiboy tengah tengok gambar ya. Semua rakan-rakan kat sini kita boleh tengok ada gambar bersama Feng, Gopal dan juga Boboiboy. Ada Ying dan Yaya kat sini gambar ni. Ocobot. Okey. Okay, next kita buka. Bermulalah ini episod pertama, iaitu episod yang sama dalam dia punya siri animasi ya. Berhampiran sebuah planet jauh di angkasa. Sebuah kapal angkasa menembak kapal angkasa lain dengan bertubi-tubi. Chichiko mengatur strategi untuk melarikan diri. Jangan risau Motorbot, sebagai pembela Power Sfera, aku tak akan biarkan lanun tu tertangkap kau. Okey, kat sini apa yang menariknya kan, sebelum ni buku-buku daripada Monster, iaitu buku Boboiboy The Movie, Sfera Kuasa dan juga Boboiboy Kuasa 7 adalah hanya screenshot dari siri animasi dia. Tapi buku komik ni yang specialnya, dia lukis. Ya, anda boleh tengok. Ini bukannya screenshot daripada animasi, ini adalah lukis. So memang sangat menarik lah kan. Okey, kita tengok adakah sama dalam animasi dia punya plot. Ya, agak sama ya. Ada budak main bola, lepas tu Boboiboy tengah minum dengan Gopal. Okey. Okay, setakat ni saya tengok semua sama. Bola terlekat di atas pokok yang sama. Lepas tu bola bertukar jadi cokodok. Lepas tu Chichiko dia hubungi Boboiboy, cuba lari daripada siapa budak tu. Okey, Boboiboy Kuasa 3. Tumbukan tanah, keris petir, tolakan angin. Hiya. Mana kau nak lari? Okey. So sama je lah kan. Episod 2. So kat sini kita tengok. Yeah, Old Town White Coffee. Okay, episod 2. Ya, sama dalam episod juga, di mana Adudu telah bagi dia orang tidur kan. Okey. Kemudian dia colek motorbot. Kemudian dia orang pergi kejar, menyamar jadi alien mob.
Mula-mulanya dia ingat tak wujud lah alien mod ni akan gagal. Nampak? Macam mana ni? Aku rasa penyambaran ini akan gagal. Gopal kata. Sekali makhluk mob yang betul datang. Mob. Masuk. Dia kata, sebiji rupa macam kita. Mob. Dekat mana ubat gigi? Dia kata. Pandai pula Gopal cakap bahasa mob mob. Oh, dekat belakang rak kanan. Okey, sama dalam animasi ya. Ya, kat sini episod 2 di mana kita boleh lihat dia orang ada kenderaan, Boboiboy dan Gopal ada kenderaan mereka sendiri dan boleh bertukar mengikut kuasa masing-masing. Nampak tu? Even motor pun bertukar jadi kuasa 3. Memang terbaik lah kan. Nice. Okay. Aku akan kembali, Boboiboy. Okay. Kat sini apa? Kitty. Okey, yang dinantikan episod 3 yang tak keluar lagi di TV dan akan keluar hari ini. Okey, kita tengok. Jeng pertama kali. Lari Gopal lari. Aku menyesal Boboiboy. Aku menyesal. Menyesal tak guna Gopal. Selamatkan diri dulu. Apa hal dia berlari ni? 5 jam sebelum. Okey. Mereka tengah bincang lepaskan episod 3 kan lah sekali dia masuk jadi kumpulan top up kan. Tapop, kumpulan tapop yang last kali dia orang akan menari tu. Ingat tak? episod 3, episod 2. Okey. Ni episod 3. So tengah pagi dia punya lencana dia punya batch The Boboiboy. Kemudian kat sini dia diberi misi misi. Itu misi pertama dia mencari telur. Kita tengok kat sini Gopal ni dah ambil telur raksasa gurunda. Patutlah raksasa ni cari dia. Dia kat belakang kita. Tadi 5 jam sebelum, ni 4 jam sebelum pula. Banyak flashback episod kali ni. Planet padang pasir ya. Okey, sini cari power sphere. Kemunculan pertama Ying dan Yaya. Hai Boboiboy, hai Gopal. Wah, comel lah Yaya, kawaii. Ying pun comel. Yaya, Ying, wah, lama tak jumpa korang. Korang sihat? Wah. Okey. Tapok mengembara. Menari lagi. Okey. Sebenarnya misi dia orang adalah cari power sphere. Bukan dia nak ambil telur. Okey. Kita taklah susah mana misi ni. Kacang je Gopal kata. Sekali ambil hang. Keluar raksasa. Tu dia kejar. Jangan makan aku, itik. Aku bukan dedak. Dedak Okey. Ke sini kita tengok dia orang dikejar oleh raksasa Gurunda kot. Kemudian Yaya, apungan gravity. Muka ganas. Dia angkat raksasa tu. Wow. Motorbot terkejut. Wow, dia boleh terbang dan angkat raksasa tu. Ya, Yaya mempunyai kuasa manipulasi gravity. Coba cakap Terbaiklah Yaya.
Hehe, sama-sama. Terlepas. Lepas tu Gopal kuasa slow mo. Okay, Ying pun tunjuk kuasa dia punya slow motion dia. Oh, lepas tu motorbot terkejut. Dia boleh perlahankan kelajuan. Oh, ya, tetapi kuasa manipulasi kelajuan ini mempunyai tenaga yang banyak. Okey. Okey. Dia tanya, hey, tak baik sakiti dia tau. Dia yang serang dan kerja kita orang dulu, tahu tak? Lepas tu Yaya tanya, iya ke cik raksasa? Dia yang mencuri dari saya dulu. Dia orang terkejut. Dia boleh bercakap? Raksasa ni boleh cakap lah. Hayya, itulah tak nak baca maklumat dalam tablet ni lagi. Memanglah dia boleh cakap. Tak baca info. Pulangkan semua telur yang korang curi. Telur? Yelah, korang ambil tu bukan sfera kuasa, itu telur raksasa. Lah, dia orang tersilap. Dia ingatkan tu sfera kuasa, rupanya telur raksasa. Tiba cung comelnya. Sekali dengan mak dia pun, mak Azhar pun, Mama. Dia ingat Gopal mak dia. Okey. Marah dah, Mama. Kau nak jadi mama anak aku? Day, mana ada? Mama. Aku bukan mama kau lah. Nyap. Menggigit. Aduh, anak derhaka. Lepaskan aku lah. Okey. Oh, kemudian raksasa tu mengamuk supaya tak puas hati. Okey. Kemudian berlawan ya antara raksasa sebab nak bagi raksasa tenang. Smart lah lukisan ni, terbaik lah saya rasa. Okey dah baik dah. Dah baik raksasa. Oh, Yaya dengan Ying pun dah dapat masuk perkumpulan tu. Okey. Tamatlah episod 3. Okey, episod 4. Kita tengok sini, Ying dan Yaya melihat di angkasa. Kemudian planet Gurunda dalam kapal angkasa Adudu. Ish, bila kau nak kesan lokasi Power Sphere ni, Maaf Encik Bos, aku perlukan lebih banyak masa untuk mengimbas planet Gurunda ini. Apa yang Encik Bos marah-marah ni? Banyaklah kau punya lebih banyak masa. Si komputer ni lembab nak kesan Power Sphere. Oh, jangan risau Encik Bos. Bagogo Show kan ada. Bagogo Show. Apa khabar abang-abang akak semua? Kita berjumpa lagi di Bagogo Shop. Hari ini saya ada promosi khas untuk abang-abang akak-akak semua. Promosi khas? Okey. Kat sini dia nak cari Power Sphere punya scanner di Bagogo Shop dengan harga 80 juta 80 sen. Tak ada duit terkeluar. Oh, alamak, banyaknya. Oh, lepas tu dia pengsan sebab mahal sangat. Sekali Prop beli juga. Duit aku. Apalah. Aduh ni. Kemudian ada orang camping. Teruskan misi cari Power Sphere. Okey, kan sambungan sebelum ni dia tersilap. Dia ingat ke Power Sphere rupanya telur. Oh, tiba-tiba ada bila masa ada kaktus. Miau. Terkejut Gopal. Miau. Kucing. Comelnya. Oh, kau haus Nah, minum ni. Boy bagi. Okey, Gopal nampaknya macam tak suka .
Oh, dia ada loceng. Oh, macam kenal je bentuk loceng ni. Dia kata Gopal marah, dia nak halau dia. Lepas tu kucing dia mengamuk, cakar-cakar pada muka dia. So jangan, walaupun kalau tak suka kucing, kita jangan treat kucing tu tak elok ya. Kita kena treat dia elok-elok. Buat baik pada kucing, jangan dera. Okay, so Adudu mencarikan pencarian untuk cari power sphera menggunakan scanner dia juga. Okay, kemudian dia nampak pokok kaktus tumbang. Dia pun terkejut. Kaktus ni hidup. Oh, ia ada seorang makhluk. Okay, dia air, betul, pergi minum air. Oh, lepas tu pakcik ni beritahu, dia kata dia mencari bantuan dari luar. Kampung pakcik telah diserang. Diserang? Cakap kena serang pula. Siapa yang serang ni? Adakah Adudu? Okey, pergi. Oh, rupanya sebelah je, tak jauh mana pun. Okey. Lepas tu Bobo tanya pula, raksasa apa? Perihal pada masa dahulu. Gopal marah. Dei, kenapa aku pergi tanya pakcik tu? Alamak, dia cerita pula. Terus setelah beberapa lama kemudian, semua tertidur. Sebab lama sangat. Okey. Kemudian Adudu lagi. Itu kucing semalam minum air. Pakcik yang terkejut. Dia kata, itulah, lari boy. Itulah raksasa tu. Mana? Tu kucing tu lah raksasa tu. Kucing ni? Syuk, kena tembak. Oh, alamak, Adudu yang tembak. Kemudian, Adudu, apa kau buat di sini, Power sphera tu bilik aku, boy. Power sphera? Nak kena ni. Kuasa elemen. Tapi tak sempat, dia kena tembak. Betul, dia pun tertidur. Lepas tu kucing marah. Tiba-tiba dia jadi besar. Cuba kata, aku dah faham. Okey, apa yang dia faham? Lepas tu kena serang dengan pro. Gah, fling, zap. Semua dia. Lepas tu, dia lawan kucing tu. Kucing tu kuat. Lepas tu kucing tu dah betul-betul dia gegasi ya. Lepas tu dia kena masuk, alamak, ke perangkap. Kena elektrik. Alamak, kesian kucing ni kena elektrik. Alamak, kena selamatkan dia. Boy, kuasa 3. Tolakkan angin. Okey. Tumbuhkan tanah bertubi-tubi. Okey. Dia kata, kenapa Adudu kata dia nak power sphera tadi? Cuba kau tengok betul-betul. Dia tengok, loceng. Rupanya loceng itulah power sphera. Akulah Bellbot. Dia rupanya tergantung pada kucing tu. So power sphera, transformasi pembesaran. Besar. Cumannya miau. Dia kata, nama kucing ni Cactus. Dia kata, lain yang aku cakap, lain yang korang dengar. Okey. Kemudian dia dah balik ke planet bumi. Dia kata, dah balik. Tak payah tengok muka kucing ganas tu lagi. Oi, kucing ganas kau panggil dia? Dia ikut kita balik. Sudah, terkejut. Tiba-tiba pintu buka. Tahniah semua, akhirnya korang dapat power sphera. Miau. Kucing ni terkejut. Dah bukan, sebab ciciku terpijak dia punya ekor. Lepas tu, dia jadi besar. Rasa apa korang bawa balik ni, Bobo Boy Galaxy, Gembara ke Angkasa, tamat. Akhir. Kalau tak ada ni workout, habislah. Okay guys, masuk dengan video kali ni. Terbaik kan? Review buku komik Bobo Boy Galaxy Kembara ke Angkasa Vol 1. Jadi kemungkinan Vol 2 ada mengerakami episod 4, 5 dan 6. Saya tak pasti bila akan keluar. Berkemungkinan tinggi juga lepas episod 6 baru dia keluar kan. Okey, macam biasa ya.
Kalau anda suka video ni, tolong like, komen, share dan juga subscribe channel ni. Dan untuk latest update, follow IG, Instagram Azrul Fiz. Jumpa di sana ya. Bye bye.